Pada video kali ini saya nak kongsikan pada anda saham yang murah. Biasalah orang kita kalau nak beli sesuatu nak yang murah. Jadi dalam saham ada tak saham yang murah? Jawapannya ada. Tapi soalan seterusnya, adakah bagus untuk kita beli saham murah? Tonton video ni sampai habis. Untuk mencari suatu saham yang berpotensi, anda boleh menggunakan stock screener. So, untuk video yang sebelum ni, saya dah kongsikan macam mana untuk cari saham yang berpotensi menggunakan stock screener ni. Anda boleh tonton pada video yang lepas. So, untuk kali ni, saya nak tunjuk kepada anda macam mana saham penny ni, saham murah ni. So, kita menggunakan filter ni juga. Okay? So, kita tengok saham yang murah. Apa itu saham murah? Saham yang murah dalam trading kita panggil sebagai penny stock, yang bermaksud saham itu bermula dengan harga 30 sen ke bawah. Itu kategori saham yang murah. Jadi jom kita tengok macam mana untuk kita nampak saham yang murah ni. Dan saham yang murah ni tak semestinya untuk kita beli. Ada saham murah ni tak bagus, ada saham murah ni ada berpotensi. So untuk anda tahu lebih lanjut tu, anda kena buka akaun CDS. Dah banyak dah saya share dekat saya punya community macam mana kita nak tahu saham yang murah ni berpotensi. Cuma kali ni saya nak tunjukkan pada anda, ada tak saham yang murah dalam Bursa Malaysia? Yes, ada. So jom kita tengok macam mana. Untuk kali ni, yang ini anda tak perlu isi. Dekat sini bahagian price pun anda tak perlu isi, kosongkan je. Okay, kita pergi ke bawah. First thing first, kita sebagai orang Muslim, kita nak satu counter tu, satu saham tu adalah syariah. So kita tick dekat sini, syariah compliant. Okay, so seterusnya, ni kita bukan nak filter saham berpotensi ya tuan-tuan. So saya nak tunjuk kepada anda saham yang murah yang ada di Bursa Malaysia. Sebab ramai yang tanya ada tak saham yang murah. So kita tengok ada tak saham yang murah ni. Scroll ke bawah. Okay, so dekat tepi ni anda pergi screen. Okay, lebih kurang 880 saham yang syariah yang ada di Bursa Malaysia. Banyak tak? Ada yang cakap saham ni tak syariah. Siapa cakap ni? Ada 880 saham yang syariah. Okay, seterusnya kita turun ke bawah dulu. Okay, kita scroll. Okay, kita ngam-ngamkan kat sini ya. Alright, okay. So dekat sini tuan-tuan, dekat sini ada nama suatu saham tu. S ni adalah saham yang syariah lah. Tadi pun kita dah filter, ini adalah saham yang syariah. Ni kod sesuatu saham. Okay, ini kategori dia di bawah sektor apa, macam ni construction, macam ni energy. So kita boleh tengok ni price. Okay, ni change perubahan hari tersebut, berapa kenaikannya, berapa penurunannya. Ni adalah change percentage, berapa kenaikan hari tu, berapa penurunan hari tu, macam ni. Dia tak berubah. Ni dia turun 1.3%. Ni 52 weeks high and low, maksudnya saham tu menunjukkan harga yang tertinggi pada setahun dan terendah pada setahun. So ni adalah volume, EPS, DPS, NTA ni nanti saya akan terangkanlah pada video-video yang akan datang. Kalau anda berminat, anda tekan button subscribe, insyaAllah saya akan sharekan apakah maksud-maksud yang ada di dalam ni. Cuma video kali ni saya nak tunjukkan pada anda balik pada kita punya topik, macam mana kita nak tahu saham tu adalah saham murah. So dekat sini anda pergi dekat price, anda klik. Nampak? Nampak tak? Okay, dia dah klik. Ni dia dah filterkan lah mengikut urutan. Macam ni 5 sen, 1 sen, 1 sen, 1 sen, 15 sen, alright. So macam ni, korang tengok. Bornoil. Dia di bawah Industrial Services. Kalau kat sini ni stock code dia, harga dia 5 sen je tuan-tuan. Dia pernah naik terendah, dia pernah naik tertinggi 15 sen dan paling terendah adalah 5 half sen. Half sen. Okay, half sen memang rendah. Memang rendah betul. Half sen. Okay. So ni anda boleh tengok dekat sini. Ni 1 sen. CME. Adakah saham yang murah ni bagus ke tak bagus? So banyak faktor yang perlu kita tengok. So baru-baru ni saya dah share kan dalam grup saya saham penny stock. Saham penny stock yang ada potensi, yang ada insider dah masuk.
So kalau anda buka akaun saya, itu antara perkara-perkara benefit, kelebihan yang anda akan dapat. Saya tak boleh bagi kat public kerana lesen saya khusus untuk saya punya klien. Alright, so jom kita tengok lagi kat bawah. Okay, jom kita tengok lagi kat bawah. Tengok ke bawah lagi, okay. So dekat sini anda nampak warna hijau. Maksudnya hari Jumaat yang lepas saham tu tutup pada harga yang tinggi. Maksudnya kalau hari Khamis tu dia harga 5 sen dan pada hari Jumaat tu dia didagangkan naik turun, dan tutup pada harga yang lebih tinggi daripada hari sebelumnya. So 1 sen, sebab tu dia hijau. Nampak kenaikan hampir 100%. Dalam Bursa Malaysia ni tuan-tuan, kita boleh capai 100% dalam masa sehari. So ni sebagai contohnya. Sebab apa? Ni salah satu saham murah. Kalau dia tu semalam harganya 5 sen dan dia naik pada harga 1 sen, sudah 100%. Nampak tak? So untuk main dengan saham penny ni, untuk kita berdagang dengan saham penny ni, kita perlu memahami dia punya sifat. Sifat penny stock ni dia ada. Kalau anda tak biasa, newbie, saya tak galakkan. So kalau anda dah biasa dalam trading, so anda boleh cuba untuk main saham penny. Sebab apa ni lah, dia saham yang murah. So bila saham murah, dia naik dekat 100% sehari. So itu antara kelebihannya. So tak semudah apa yang saya sebutkan ni tuan-tuan. Dia perlukan pengalaman, anda kena cuba. Itu saya sendiri pun dalam trading pun dah pernah terciduk juga dengan saham-saham penny ni. Pernah. Dan Alhamdulillah hari ni saya dah jumpa macam mana untuk kita berdagang dengan penny stock ni. Right? So kalau anda tengok lagi ke bawah, ada yang merah pula. Yang merah ni bermaksud saham tu mungkin pada harga yang sebelum ni, harga sebelum ni mungkin dia harga 2 sen ataupun 15 sen macam ni. So dia tutup harga lebih rendah, iaitu 1 sen. So dia jadi merah sebab berlaku penjualan. So anda tengok apa berlaku. Tutup 33%. So inilah antara risiko yang perlu anda faham untuk anda bermain dengan penny stock. Kalau dia jatuh tu memang jatuh half daripada harga modal, 50% macam ni, 33%. So agak berisiko. Kalau yang putih ni, kalau anda tengok warna putih ni, maksudnya harga tu tak berubah. Kalau dia didagangkan pada hari tersebut 10 sen dan dia tutup juga 10 sen. So macam tu, dia tak berubah. Okay, itu maksudnya lah. Okay, kalau anda tengok dekat sini, penny stock ni, dia punya sifat kalau saham tu dia nak tidur selama-lama, dia boleh tidur tuan-tuan selama setahun. Faham tak? Anda beli contoh harga 1 sen. Sampai setahun pun dia boleh tidur. Dia tak bergerak. Kalau bergerak pun sikit. Kalau nak jual pun agak susah. Tak ada buyer nak beli. So itu antara perkara-perkara yang anda kena belajar lah. Yang penting anda kena belajar. Sebab apa? Sebab pengetahuan itu adalah mahal dan menyeronokkan. Manakala kebodohan itu menyakitkan dan merugikan lah. Okay. Jadi ini antara perkara yang perlu anda nampak. Inilah penny stock. Dia punya sifat kalau naik memang 100%. Kalau turun memang jangan. Kalau dia nak tidur, dia tidur. Contoh macam ni kan, harganya 2 sen. Naik 33%. Okay, macam ni pula harga 2 sen, dia naik sebanyak half sen. Naik sebanyak 33%. So ni antara peluang-peluang yang terhidang lah. Dan anda kena faham juga risikonya. Kalau dia turun 33%, macam mana? Okay, semakin besar modal anda, semakin besar juga risikonya. Alright, so itu antara perkara yang perlu anda fikirkan. Sebagai contoh, kalau 33% ni, kan dia jatuh 33%. Kalau modal anda RM100, anda dah rugi berapa? RM33, 30 sen. Macam itu. Mungkin tu modal anda kecil. Tapi kalau modal orang yang RM1,000, berapa dah rugi dia? Dah RM333. Macam itu. So itu antara perkara-perkara yang akan kita belajar, risk management dan sebagainya. So mulalah melihat peluang-peluang ni yang terhidang. Okay, so seterusnya kalau anda tengok dekat sini, nampak ada yang hijau, ada naik 16% macam ni kan.
So saya nak terangkan sekali lagi, ini bukanlah satu cadangan belian atau jualan. Ini adalah sebagai purpose. Purpose kita adalah untuk pembelajaran. Sebab ramai sangat orang kena tipu kan dengan scammer kan. Ni ada ni. So subscribe video saya ni supaya anda dapat info-info yang sah. Ni info yang sah dan patuh syariah lagi. Okay. So ni antara saham-saham penny stock. Saham-saham penny stock ni daripada harga berapa tadi? 30 sen ke bawah. Right. So ni. Okay. Memang ada setiap hari ada peluang. Ada turun dan naiknya sesuatu saham. So ini antara saham-saham yang boleh anda ambil peluang. Alright. So sekiranya anda ada apa-apa soalan dan pertanyaan, anda boleh tanya di ruang komen. So insyaAllah saya akan buat video berdasarkan komen-komen sahabat-sahabat semua. Okay. So itu sahaja video kali ini. Siapa cakap tak ada saham yang murah? Yes, ada saham murah. So kalau kita tengok harga 6 sen, half sen, 1 sen dalam saham sangat-sangat berguna. Tapi dalam kehidupan kita hari ni kita campak kan, di mesin ke kita campak je. Tapi dalam saham dia sangat bernilai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah perbezaan orang yang melabur saham dengan tak pernah melabur saham. Dia menilai sesuatu tu dengan sangat teliti. So dalam saham sangat bernilai walaupun harga duit itu 5 sen. Okey, jadi terima kasih pada semua. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada anda sekeluarga, insya-Allah.